Welcome back to my channel. Cakap orang putih je hari ni. Ni, kau cakap dengan budak-budak Reman muda sebelah tu yang bising sangat. Abang-abang kan. Baik, brother. Bilik Reman muda. Jom layan. We complete our chapter. 10 years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Didn't reach the summit. It's okay. We good. Macam korang semua ada baik? Baik. Kita orang kat sini ni jangan risau. Ada abu, isap. Tak ada abu, diam-diam sudah masam. Betul? Terima kasih semua atas kesudian korang subscribe channel XTMT Project. Mudah-mudahan channel ni membawa korang selangkah lebih dalam mengetahui tentang dunia gelap, dunia yang orang semua tak gembar-gemburkan, dunia yang selalu kita dengar soal negatif saja. Baik, brother-brother aku semua, bilik quarantine sudah, bilik asingan sudah, bilik akhir banyak orang minta, bilik akhir banyak orang minta, bilik HA belum, bilik HIV belum. Hari ni kita start dulu dengan bilik Reman muda. Penjara memang asingkan tahanan di bawah 21 tahun. Maknanya 18 sampai 21 tahun diasingkan di blok khusus kerana adik-adik masuk bilik nanti abang-abang ambil kesempatan. Suruh picit lah, suruh itulah, suruh inilah. Abang-abang yang masuk air kau tahu je lah kan. Jadi penjara khaskan bilik diorang ni diasingkan untuk Reman muda. Ini kita cerita Reman Macam biasa channel aku tetap utamakan cerita Reman. Sebab aku mewakili Reman tahanan Mahkamah Tinggi. Nama sikit tu Reman. Bukan tak bagus kalau cerita pasal jatuh hukum tu, nanti kita buat lain kali lah. Kalau dah pakai baju merah, baju hijau, baju biru, baju ungu, baru kita cerita pasal jatuh hukum. Reman muda ada sesetengah penjara di sesetengah negeri memang ada khas bilik untuk Reman muda. Contoh di Selangor ada pusat koreksional yang dikhaskan untuk tahanan di bawah 21 tahun. 18 sampai 21 tahun semua campak ke sana. Jadi mereka ni tak bercampur dengan orang-orang lain yang dah dewasa lah. Cuma mungkin aku tak dapat info tepat ni, kalau salah korang tolong betulkan. Sebab di pusat koreksional pun memerlukan panduan yang dah jatuh hukum untuk bekerja. Jadi banduan bekerja ni aku tak pasti sama ada banduan yang dah cukup umur ataupun banduan bawah umur juga, tahanan muda juga. Tapi aku rasa tak kot, sebab yang dipilih untuk kerja dapur, kerja yang untuk masak kan, untuk masak, kerja rekod office, kerja dobi dekat sana tu takkanlah budak-budak umur 18 sampai 21. Aku rasa mungkin kalau yang mana tahu lebih tepat, korang tolong tinggalkan komen. Baik, jadi penempatan mereka ni di setengah penjara ada yang sama blok. Contohnya macam aku dekat Air Molek dulu, blok LLK, langkah-langkah khas aku kena tahan sorang-sorang. Bukan setakat di asingan, dah reda sikit aku dipindahkan ke blok A1 di mana ada bilik tahanan LLK untuk aku seorang dengan orang-orang gila je. Sebelah aku tu bilik HIV,
sebelah ni reman muda dan sebelah ni orang sakit. Di mana kalau setengah penjara lain semua pun asing. Blok HA untuk orang sakit, blok HIV untuk HIV, dan untuk blok reman muda adalah khas satu blok untuk reman muda. Jadi yang kerja kawasan budak-budak yang dalam kawasan reman muda lah, yang tukang sapu lantai dia, yang tukang mop lantai dia, yang tukang pembahagian makanan. Jadi di situlah bermulanya kasta-kasta, air atas air bawah, siapa yang unggul, siapa yang diam, siapa yang luar negara, siapa yang dalaman, di sanalah. Dan aku cut short ini story, aku nak ceritakan aku dapat merasa tinggal seblok dengan mereka walaupun bilik asing-asing, tapi dalam satu blok yang sama. Bila satu blok yang sama, masa keluar makan, kan kita bukan makan dalam bilik, makan dekat kaki 5 blok. Jadi masa keluar makan tu, diorang ada datang duduk sama-sama lah, baik satu blok tu datang duduk sama-sama makan, dan lepas makan, dan mereka juga diambil sebagai kerja kawasan. Orang kerja lah, cookie lah, senang cakap. Kalau dekat Singapura kita panggil cookie, dekat Malaysia kita panggil budak kerja ataupun orang kerja kawasan. Jadi budak-budak, cikgu pun pilih budak-budak comel-comel lah. Cikgu pun biasalah kadang-kadang memilih juga ada orang ni pilih yang lincah, yang cekap, yang ikut suruh, yang tak kuat sangat berniaga. Dia orang kuat berniaga je. Kalau kau panggil dek ambilkan abang Ci. Okay bang, laju pergi ambil Ci kertas, patah balik, hulurkan Ci. Bang, payung 2 inci. Alamak, minta payung kan, cakap bang bayar gaji gua, tak ada lah kan. Bang, payung 2 inci. Berniaga lah tu. Berniaga. Okey, diorang ni pun mengalami bermacam-macam pertuduhan, baik daripada pertuduhan dadah, yang pertuduhan samun, robbery, curi, jenayah, rogol, macam-macam. Walaupun umur kecil-kecil je, umur 18 sampai 21 je. Ada juga terlibat kes bunuh. Ada bunuh mak sendirilah, macam-macam lah di zaman ni kan. Jadi bila aku berkesempatan duduk satu blok dengan diorang, walaupun berlainan bilik, kita tetap communicate lah. Jadi aku sebagai orang tahanan LLK, tan pintu bilik aku payung, aku boleh berjalan pergi tengok orang sakit, berjalan ke sini, berjalan pergi bilik reman muda. Dan of course lah, diorang pun hormat orang juga. Oh abang ni tak abuk. Biasalah budak-budak nak abuk kan. Nak abuk, jadi sementara diorang nak abuk, nak tu nak ni, sempat jugalah aku berbual mesra. Bukan mesra pegang tangan jangan salah faham. Abang straight, abang tak belok-belok, abang straight. Dia sempat nak tanya, kau pergi samun apa? Saya ni bang, geng tukul. Pecah stesen minyak, katuk cermin stesen minyak, masuk dalam pergi buat rokok. Kau tahu tak, kau kalau jatuh hukum ni 3 tahun 3 rotan. Ya ke bang? Tahu pun takut bila dengar cerita ada rotan. Budak-budak pun kan, rotan tu acah je lah. Budak tak ada rotan, nak cukup 21 boleh sebat, tak cukup umur tak boleh sebat. Tapi kalau dah umur dekat-dekat dah 21, jatuh hukum, sebat mat, sebat. Jadi sempatlah aku berinteraksi dengan mereka, dan kesehariannya pun memang muka tu je lah. Ada yang kes bunuh, ada yang kes rompak, ada yang kes curi duit keluarga. Tak, curi yang keluarga tu dia baru cerita kat dalam jail lah. Dekat luar, curi jiran sebelah punya kena report. Curi keluarga masih boleh tahan lagi. Sebenarnya bukan tak boleh backup anak-anak curi, tapi satu hari dia akan pergi curi tempat lain sebab dia biasa mencuri kat rumah, dan kat rumah pun mak pun tak ambil tindakan tegas. Patutnya bila buat satu kesalahan, kau kena tanggungjawab. Tak boleh kasih chance, faham je, supaya tak terus merebak lah. Okey kawan-kawan, diorang ni juga sama je menunggu proses perbicaraan. Jadi
Reman muda bila time nak pergi pindah blok untuk ke mahkamah besoknya, tetap juga sama-sama je pindah blok. Cuma pantauan tu lebih ketat lah, sebab nak keluar daripada blok asal dia pagi pun ada juga setengah penjara yang mengamalkan gitu. Jadi dia tak campur dengan orang dewasa. Tiba nak pergi mahkamah besok lah baru dia orang pergi buka selak bilik reman muda ataupun dekat blok reman muda ni, terus keluar. Sebab budak-budak, adik-adik tak boleh duduk dengan abang-abang. Abang-abang dalam jail otak lain macam. Nak kata biol tu memang semua biol, tapi ada yang jalan tak straight. Jalan bengkang-bengkok, jadi diorang ambil kesempatan lah dia untuk mengelakkan daripada adik-adik ni dibo dengan apa-apa kan. Jadi pihak penjara ambil langkah macam tu. Jadi diorang ni pergi mahkamah daripada blok reman muda. Keluar, kita jumpa dekat record office je. Jadi jumpa dekat record office, samalah tanya macam orang lain juga, adik kau ni hari ni dah jalan kes ke? Belum bang. Jadi case-mate dia kat sini rakan sejenayah dia kan, dengan orang dewasa dia bercampur dengan kes bunuh. Yang blok lain kita kenal juga, oh kau case-mate ni case-mate dia ni. Jadi masa kat blok dewasa pun kita dengar borak-borak dia cakap, oh kita orang 5 case-mate bang, ada reman muda 1. Oh, ada yang kat blok reman muda. Jadi kita tahu daripada situ lah. Sama je, tetap juga turun pergi mahkamah sama-sama, naik lori ayam dan sampai lokap mahkamah. Lokap mahkamah tu dia tak ada asingkan lah, sebab sekejap kan tak ada tidur sampai malam. Duduk dekat lokap mahkamah untuk naik pembicaraan. Kat situlah baru kita melihat mereka ni jumpa sama-sama case-mate, rakan-rakan sejenayah. Alamak, semua pun struggle, susah. Bukan ingat TMT, semua pun tokan-tokan, semua pun kapal hanyut pun banyak. Jangan orang pandang ni big boss. Kadang-kadang kita banyak dengar kan orang komen dekat aku punya video pun, duduk bilik big boss ni. Cara dia orang menggambarkan tu seolah-olah mewah sangat. Kita pun tahu nak mewah sebanyak sangat dah dalam jail ni. Cuma aku tak suka lah nak dibentangkan secara mewah sangat. Orang pun tak tahulah apa yang dia pandang mewah, padahal orang payung kau sehau dua hau je, jaga air je. Api sembang mewah aja. Baik. Pembicaraan, dalam turun naik pembicaraan, sekiranya hukuman dah dijatuhkan, dia masih lagi umur 19, 18. Kalau sendiri, ada juga diorang ni jatuh hukum dihantar ke Henry Geni, sekolah Juana kan, sampai umur 21 tahun. Ada juga yang dihantar terus ke penjara, tapi still duduk tahanan muda dekat penjara. Still duduk tahanan muda. Ini mungkin dah umur 19, 20, nak masuk 21 lah. Kalau yang bawah-bawah pada 17 baru dihantar ke Henry Geni. Kalau tak sampai, dah umur dah 19, 20, 21 ni, kalau tak silap aku, akan dihantar ke penjara jatuh hukum tapi duduk banduan muda di bawah 21 tahun. Baik, kita nak sentuh pula tentang penjara yang memang khas pusat koreksional untuk orang reman tahanan muda di bawah 21 tahun. Mereka contoh penempatan kekal yang macam tu di setengah negeri saja, bukan semua negeri ada. Ada di negeri-negeri tertentu sahaja. Contohnya macam di Selangor, pusat koreksional dia memang dikhaskan untuk tahanan muda saja. Mungkin Selangor ni besar, luas, dan reman muda kawasan-kawasan dekat dengan Selangor pun mungkin Negeri Sembilan yang mana tuduhan di Mahkamah Selangor dia akan hantar dekat ni lah, contoh yang hujung-hujung kan, akan dihantar ke pusat koreksional untuk tahanan bawah umur. Itu aku tak apa nak spesifik tepat sangat, tapi untuk orang di Selangor memang dihantar ke pusat koreksional Selangor bawah 21 tahun. Di negeri lain pula, di negeri lain sama, tetap dekat pusat reman, penjara reman, cuma ada bilik khas untuk tahanan muda. Untuk reman muda ni, dia ada bilik khas dia untuk tahanan muda. Daripada segi kemudahan pula, kemudahan berbezalah bila duduk dekat pusat koreksional untuk tahanan muda ni. Dia tetap ada kawat, dia ada fasiliti kesihatan,
ada perpustakaan, ada yang mana untuk budak-budak lah. Tapi tak ada playground, tak ada lah. Ada tempat untuk sukan, ada main takraw ke, main bola ke. Untuk sekolah di bawah kebajikan masyarakat ni tak ada. Tak silap aku tak ada. Dia just untuk ada gym, ada dia punya aktiviti sukan yang lain sikit lah, pasal pusat koreksional baru. Tetap juga orang reman tetap menjalani reman juga. Okey. Terima kasih kepada kita punya sponsor, kita punya penaja XTMT Project, Putra Nissan Kelang, abang jual kereta yang terpadu dekat Abad ni. Korang dah contact belum? Kalau ada masalah dengan loan kereta, korang boleh tembak gua punya brother Putra Nissan Kelang. Dan aku nak sambung sikit lagi tentang keadaan di dalam bilik reman muda. Aku tak duduk sebilik dengan diorang, tapi begitulah. Kalau nak kata ada bully, tak boleh lari lah manusia kan. Bila ada yang lebih hebat menguasai orang lain. Contohlah dia ni, satu case mate dia dulu case bunuh. Jadi dia pun kepala mantul juga. Mulalah jadi checker dalam bilik. Bila jadi checker dalam bilik, dia menguruskan anak-anak Dayak yang lain. Kena pula dia pun kaki kelakar nak tengok orang baru masuk, test dulu. Buat law, kau baru masuk kena nyanyi lagu, kena kenalkan diri gini-gini. Dia jadi macam satu tradisi lah. Masuk je budak baru, petang sampai malam ini sesi suar kenal. Kau on, perkenalkan diri kau. Bagai abang-abang lah kan. Padahal budak-budak semua. Itu yang timbul jadi gurau dia kasar sikit lah. Budak-budak kan, nak hantar balik kampung lah. Balik kampung, sini sebiji macam korang nak macam pengsan sekejap tu, bila tarik nafas terhenti sekejap kan. Pengsan untuk 3 second kan. Lepas tu sedar balik. Ketawa-ketawa. Budak-budak. Yang paling berat sekali tu macam lemak lah, apalah. Cuma di zaman aku sempat menyaksikan satu budak kena paksa diliwat. Kesian lah dia. Diliwat. Tu pun bukan kita yang bilik sebelah ni sedar pasal benda tu. Bila time master perdana ada setengah pegawai, bila dia ambil master petang, especially bilik budak reman muda ni, dia kan kita duduk master kan baris duduk sedia, kepala tunduk. Semua pun kepala tunduk, tak boleh nak melilau tengok pegawai datang, tak boleh. Bila pegawai dah dekat je, semua pun kena duduk sedia, kepala tunduk, tanpa duk tulis sana tulis sini, dongak sana sini, tak. Ada setengah pegawai ni, bila dia lalu reman muda je, semua dongak. Bila dongak, ada seorang tu dia nampak mata lebam. Ni kau tu yang mata lebam, sini. Mata kau lebam kenapa? Bila budak tu dah berjalan dekat dia dekat jaring depan, budak tu tergagap-gagap nak jawab. Bak keluar budak ni. Bak keluar UKP lepas pada master lah. Lepas pada master tu ambil statement. Dan bila statement barulah pecah. Yang diorang ni pakat pegang dia ramai-ramai, dia meronta kena rembat sebiji. Cucuk. Allahualam. Tapi benda tu jadi kes polis lah. Lepas pada tu bila dia dah bagi statement, budak yang buat dia pun dah kena tarik pergi bilik asingan. Besok pagi aku saksikan sendiri, polis pun datang ambil gambar tempat kejadian. Ambil gambar tu sebab nak tuduh kat mahkamah kan. Dalam bilik sel nombor berapa, kejadian tu dekat mana. Jadi itulah, kesian lah brother bagi adik-adik yang mengalami perkara yang sedemikian. Korang boleh DM aku dekat sini ataupun dekat channel Cak Hitam lagi satu. Korang boleh PM kat sana, mana tahu aku boleh beri korang sedikit nasihat untuk overcome benda-benda macam ni. Dan aku insyaAllah selalu ada dekat channel Cak Hitam untuk menjawab soalan tentang
apa pun yang berlaku dekat jail. Ramai orang yang rujuk dekat sana. Terima kasih korang kerana percaya kat aku dan sudi untuk berinteraksi, dan aku luangkan sedikit masa untuk menjawab benda macam ni lah. Jadi bagi mak-mak yang di luar sana yang diuji anak tengah ditahan dekat tahanan muda, jangan risau sangat, sebab every time korang pergi visit, korang boleh tanya dia lah, ada apa-apa yang berlaku dekat Reman, ada kes orang melibatkan bullying kau tak? Sebab parents boleh report dekat jabatan penjara sekiranya anak dibuli kat dalam. Kau kena psycho sikit lah anak kau kat dalam ni, cakap tak apa, kau cakap je apa yang berlaku, mak akan pastikan yang kau tak akan kena dengan budak-budak bilik lah. Kalau perlu, bila mak pergi report dekat penjara, dekat pegawai dekat penjara ni, kau akan diasingkan daripada orang lain. Baik, terima kasih semua brother-brother yang dah subscribe and dah follow ini channel. Terima kasih banyak, korang memang the best. Nantikan kita punya future podcast, challenge, sharing dan macam-macam lagi yang aku sediakan untuk korang. Diorang memang the best.